You dah lama kerja tapi rasa hilang semangat? Video ini boleh bantu anda naik balik. Cepat follow Jason, like, share video ini. Lepas ni boleh terus apply. Kalau you ada rasa macam ini, sebenarnya dia adalah tanda satu benda. You fokus pada perkara yang you tak boleh kawal. You asyik tengok orang lain. Nampak orang lain makin maju, makin laju, hasil mereka makin cantik, hidup mereka smooth. Lepas tu you mula berbanding diri dengan mereka. Dan akhirnya rasa macam diri tak secukup mereka. Sebab tu you rasa down. Hakikatnya, rasa tak berdaya tu you sendiri yang cipta. Sebab you letak fokus pada orang lain dan pada benda yang memang you tak boleh kawal. Ingat, sikap suka berbanding diri hanya curi tenaga you. Jadi apa boleh buat? Balik fokus pada progres diri sendiri. Tak kisah sekecil mana pun, turun 1 kilo pun kira progres. Dapat seorang customer pun progres. Atau satu benda kecil yang you janji nak buat, contohnya exercise pun boleh. Bila you nampak progres sendiri, rasa yakin tu akan naik balik. Kadang-kadang keyakinan kita jatuh sebab kita terlalu sibuk tengok progres orang sampai lupa tengok progres diri sendiri. You tak rasa ada momentum sebab you sendiri tak bergerak. Tapi bila setiap hari you buat tindakan kecil-kecil ini, lama-lama momentum tu akan naik balik. Yang penting you mula bergerak.